Aku masih ingat lagi, waktu mula-mula aku dengar pasal bank digital, aku terus rasa tak sedap hati. Macam, boleh percaya ke benda ni? Simpan duit dalam app je, tak ada cawangan, tak ada mesin ATM, tak ada orang counter yang kita boleh pergi marah kalau ada apa-apa jadi. Serius, aku punya mindset masa tu memang old school. Sebab dari kecil, aku dibesarkan dengan satu benda. Duit tu benda serius, jangan main-main. Ayah aku selalu pesan, kalau bank tu tak ada bangunan, tak ada papan tanda, tak ada tempat pergi mengadu, tak payah simpan. So aku pun, sebagai anak yang baru start hidup sendiri, ikut je lah. Yelah, siapalah aku nak lawan pengalaman orang yang dah makan garam bertahun-tahun kan? Masa tu aku baru start kerja, fresh graduate, first gaji masuk. Feeling dia lain macam. Pegang duit sendiri, hasil penat lelah sendiri. Tapi masa tu aku tak reti sangat urus duit. Aku cuma tahu, jangan boros dan simpan dekat tempat yang selamat. So aku pun buka akaun bank kat tempat yang paling confirm selamat. Bank yang mak ayah aku guna dari dulu. Yang ada cawangan kat kampung, yang kad ATM dia warna biru tu. Bila gaji masuk rasa lega, tapi bila aku nak bayar sewa, nak transfer ke kawan, nak beli barang online, mulalah rasa macam lambat. App dia selalu crash. Nak reset password pun macam nak minta visa ke Amerika. Tapi aku diam je. Sebab dalam kepala aku fikir, janji duit aku selamat. Masa berlalu, dan kawan-kawan aku semua makin ligat explore benda baru. Ada yang tunjuk cashback dorang dapat pakai bank digital. Ada yang siap share screenshot. Aku simpan RM50 je, tapi dapat 2 cashback tiap-tiap minggu. Aku gelak, tapi dalam hati rasa jelis. Aku mula rasa left out. Bukan sebab aku nak ikut trend, tapi sebab semua benda yang aku buat terasa macam susah. Transfer lambat. Nak cek baki pun ambil masa. Bila aku tengok dorang boleh urus duit macam senang je, ada yang siap autodidak untuk simpanan, ada yang boleh asing duit ikut kategori, aku rasa macam, kenapa aku stuck macam ni? Tapi aku tak cerita kat sesiapa. Aku simpan je dalam hati. Aku convince diri aku tak payah. Selamat lebih penting dari senang. Tapi dalam diam, aku rasa rimas. Rasa macam dunia ni dah berubah. Tapi aku masih duduk kat belakang. Semua orang dah naik highway. Aku masih jalan kampung. Dan lagi satu benda yang buat aku fikir. Aku bukan tak nak berubah. Tapi aku takut. Takut buat silap. Takut kena tipu. Takut duit aku lesap. Aku teringat satu malam, aku tengah scroll TikTok, tiba-tiba keluar satu video pasal scam bank digital. Itulah, aku fikir. Nasib baik aku tak join. Tapi dalam video tu, rupanya bukan bank digital yang salah. Orang tu tersilap bagi OTP kat scammer. Aku pause video tu lama, lepas tu diam. Sebab aku sedar, sebenarnya aku bukan takut bank tu. Aku takut tak faham. Dan masa itulah, untuk pertama kali aku mula persoalkan. Kalau aku terus ikut cara lama, sebab takut, apa lagi benda dalam diriku yang aku tertinggal nanti. Lepas tu, datang satu hari yang aku takkan lupa. Tengah bulan. Hari ke-11, kalau aku tak silap. Aku baru lepas beli barang dapur sikit, minyak telur, magi 2 bungkus. Lepas tu aku cek baki dalam akaun, tinggal 34.76. Dan aku masih belum dapat payment dari freelance job yang aku buat 2 minggu lepas. Aku tenang lagi masa tu sebab klien tu okey, dia pernah bayar on time sebelum ni. Tapi lepas sejam, 2 jam, malam pun datang, aku mula rasa risau. Aku buka WhatsApp, tanya dia, "Bos, payment macam mana ye?" Dia reply cepat, aku ingat kau dah ada akaun bank X tu. Aku tengah standby nak transfer hari ni. Aku terus rasa jantung turun ke perut. Aku balas, "Tak ada lagi. Kau boleh transfer ke akaun bank biasa." Dia senyap lama. Lepas tu reply, "Kalau boleh, buatlah cepat." Aku senang transfer, tak ada delay. Esok aku outstation. Masa tu aku rasa macam dunia berhenti sekejap. Aku pandang kipas siling yang pusing perlahan, aku pegang phone kat tangan, dan aku termenung. Dalam kepala aku fikir, aku perlukan duit tu sekarang, bukan esok, bukan lusa, sekarang. Tapi dalam masa yang sama, rasa takut tu masih ada. Benda pertama yang muncul dalam kepala, kalau aku buka akaun bank digital tu, dan kena scam, habis semua. Tapi lepas tu datang satu lagi suara, yang lebih perlahan, tapi lebih dalam. Suara yang cakap, atau kau nak terus tunggu sambil perut kau berkeroncong malam-malam? Aku baring atas tilam nipis aku, pandang siling. Lampu bilik kekuningan. Kat luar, aku dengar bunyi motor mat rempit. Aku rasa macam hidup aku stuck. Bukan sebab aku tak mampu, tapi sebab aku sendiri tak bagi peluang kat diri aku untuk cuba. Lepas sejam, aku duduk balik depan laptop. Aku buka website bank digital tu. Aku baca satu-satu. Lepas tu aku buka video YouTube. Cara buka akaun bank digital dengan selamat.
Aku ulang video tu 2 kali. Pastikan aku faham. Pastikan aku tak tersilap langkah. Dan masa tu, tangan aku terketar-ketar sikit masa tekan daftar sekarang. Dalam masa 10 minit, siap. Tak perlu pergi mana-mana. Tak perlu isi borang panjang. Aku just ambil gambar IC, rakam video muka aku sikit, and tunggu confirmation. Dapat notification, terus approved. Tak lama lepas tu, klien aku transfer RM30,000. Aku tengok notification tu masuk, dan untuk pertama kali aku rasa satu benda yang aku dah lama tak rasa, lega. Bukan sebab duit tu, tapi sebab aku rasa aku dah lepas satu tembok besar yang aku bina sendiri selama ni. Tapi walaupun aku lega, aku rasa malu sikit. Malu dengan diri sendiri. Sebab selama ni aku sibuk takut, sibuk dengar suara luar, sampai aku tak percaya diri aku boleh fikir, boleh belajar, boleh jaga duit sendiri. Aku mula fikir balik, berapa banyak benda dalam hidup aku tolak, semata-mata sebab aku takut gagal. Aku mula nampak, sebenarnya yang tahan aku laju bukan sistem, bukan dunia luar, tapi aku sendiri. Aku yang pilih untuk tak cuba. Aku yang pilih untuk stuck. Dan malam tu, lepas aku dah tenang, aku pandang phone aku dan aku bisik sorang-sorang, aku rasa aku dah ready untuk tukar cara aku hidup. Tapi dalam hati aku tahu, ini baru langkah pertama. Perubahan sebenar baru nak mula. Beberapa minggu lepas kejadian tu, aku jalan sorang-sorang ke warung kopi hujung taman. Tempat lama yang tak ramai tahu, tapi cukup selesa untuk duduk lama. Aku ambil tempat tepi tingkap kayu yang selalu kena cahaya petang. Order teh tarik 1, roti bakar 2 keping dan duduk diam sambil tengok orang lalu lalang. Kat sebelah, ada pakcik main dam haji sambil sembang pasal harga bawang naik. Di hujung sana, ada budak sekolah tengah gelak besar makan keropok lekor cicah sos merah pekat. Aku tenung semua tu dan tiba-tiba rasa sebab datang entah di mana. Bukan sebab sedih, tapi sebab lega. Sebab tenang. Tenang yang aku dah lama tak rasa. Masa tu aku betul-betul ambil masa untuk fikir balik. Macam rewind satu filem hidup aku sendiri. Dari zaman aku belajar ke hari aku terima gaji pertama, sampai ke detik aku buka akaun bank digital dengan tangan menggigil. Aku fikir balik semua ketakutan yang pernah aku simpan diam-diam. Semua suara dalam kepala yang cakap, jangan, nanti rugi. Semua pandangan luar yang buat aku rasa bodoh kalau tersilap. Tapi hari tu aku sedar, semua tu hanya ada kuasa sebab aku bagi dia kuasa. Aku yang benarkan ketakutan tu jadi steering hidup aku. Dan sekarang, aku rasa macam aku dah rampas balik steering tu. Lepas pengalaman tu, aku mula buat perubahan kecil. Aku tak terus ubah hidup 180 darjah, bukan jenis yang tiba-tiba jadi financial guru kat Instagram. Tapi aku mula peduli. Aku belajar pasal tabung kecemasan. Aku tengok balik aliran duit keluar masuk. Aku set RM5 auto simpan setiap kali masuk gaji, bukan sebab besar sangat nilai dia, tapi sebab aku nak ajar diri aku konsisten. Nak ajar otak aku beza antara nak dengan perlu. Aku mula asingkan duit ikut kategori. 1 untuk belanja, 1 untuk simpan, 1 untuk mak ayah, 1 lagi untuk senang hati. Aku sendiri. Dulu aku fikir semua tu renyah. Sekarang aku nampak benda-benda kecil itulah yang bagi aku rasa aman. Dan bila aku start nampak hasilnya, bila cukup bulan aku masih ada baki, bila ada kecemasan aku tak panik, bila tengok saving makin naik, aku rasa macam satu versi baru diri aku muncul. Versi yang lebih berani. Versi yang lebih bertanggungjawab. Dan yang paling mengejutkan, versi tu aku suka. Aku suka jadi orang yang tahu ke mana duit aku pergi. Aku suka jadi orang yang tak gelabah bila klien lambat bayar. Aku suka jadi orang yang tak perlu tunggu masa sesuai untuk mula jaga kewangan. Sebab hakikatnya, masa sesuai itu takkan datang kalau kita sendiri tak mulakan. Kadang-kadang, aku cerita sikit-sikit kat kawan. Ada yang curious, ada yang skeptical. Ada yang tanya, selamat kesimpan duit kat bank digital ni. Aku senyum je. Aku tak paksa dorang tukar sebab aku tahu perubahan ni datang dari dalam. Macam mana aku perlukan masa untuk percaya, dorang pun perlukan masa yang sama. Tapi kalau ada seorang je yang dengar cerita aku dan mula fikir, maybe aku pun boleh try sikit-sikit, itu pun dah cukup. Sebab aku tahu kita semua jalan atas track yang berbeza, tapi hati kita sama. Kita semua cuma nak hidup dengan tenang, nak cukup, nak tahu yang kita akan okey. Dan sekarang, setiap kali gaji masuk ke akaun bank digital aku akan buka notification tu perlahan. Baca ayat gaji anda telah dikreditkan. Dan aku senyum. Senyum yang dalam. Sebab aku tahu, bukan setakat duit masuk, tapi satu bukti yang aku dah ubah cara aku percaya pada diri sendiri. Bukti yang aku tak perlu tunggu orang bagi izin untuk aku hidup dengan cara yang lebih bijak.
Bukti yang dulu aku pernah takut, tapi sekarang aku berani. Sebab tu aku nak pesan pada sesiapa yang tengah fikir nak mula, tapi takut, percayalah, kau bukan seorang. Aku pernah jadi kau. Aku tahu perasaan tu. Tapi kalau ada satu benda yang aku boleh jamin ialah ini. Perubahan kecil yang kau mula hari ini boleh jadi pelindung paling besar untuk kau esok. Tak perlu jadi sempurna. Tak perlu tunggu semua yakin. Kau cuma perlu mula. Sebab bila kau mula, kau akan nampak dunia tak semenakutkan yang kau sangka. Dan dalam dunia yang makin laju ni, berani mencuba tu kadang-kadang adalah bentuk keberanian paling jujur yang kita ada.